Hari ni ada orang daripada Jakarta datang naik bas. Besar-besar bas. Diorang datang nak makan kepiting Alaska dekat sini. Kita nak tanya sebab diorang ni daripada bank. Bank apa saya tak ingat. Saya nak pergi interview orang daripada Jakarta. Mari, jom. Dekat mana lagi? Hanya di Nasi Lemak Lobster JB. Ini restoran yang viral di Malaysia, keren di Indonesia. Okey, kita masuk ke dalam. Mari. Oh, ni ramai ini. Apa khabar orang Jakarta? Baik. Okey, ini tadi dari mana? Dari mana ni tadi? Dari bank apa? Bank apa? Panin Bank. Panin Bank. Oh, libur bos ni bawa kemari ya. Betul. Baik. So nanti order dulu ya. Order dulu ya kak ya. Baik, terima kasih kepada semua daripada Jakarta ni ya. Diorang punya makanan sedang tunggu order kat sini ya. So sana sikit. Okey baik. Okey, so warga Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia, jangan lupa kalau nampak video saya, tolong bagi satu like, satu komen, satu share, tolong repost. Okey, biar video ni FYP. Andainya kalau dah sampai ke sini, jangan lupa bawa balik saya punya ini, sambal bilis garing mak-mak. Ini sambal teri garing. Okey, ini adalah resepi oleh saya. Selepas digoreng, saya menggunakan satu jenis ketuha untuk buang minyak dia bagi lebih garing, bagi mantap lagi. Kemudian ini tiada bahan pengawet, 100% teri garing mata biru, ikan bilis mata biru. So dia tak ada chili flake, tak ada bawang goreng kat dalam. Ini kalau nak makan dengan nasi panas, nak makan dengan apa saja sebagai pembuka selera. Okey guys, so boleh dapatkan dekat restoran saya. Okey, yang nampak video saya belum follow, tolong follow dan tolong komen. Salah ke tidak seumur hidup sekali makan king crab dengan sambal bilis garing abang lobster? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah.